kita baru saja terima soalan daripada dalam live. So kita akan bertanya soalan kepada Dr. Natasha. Berkenaan dengan IPR. Okay, so dia tanya IPR ni ganggu tak teeth sensitive for a long run? Ataupun bahasa mudahnya macam dia akan buat gigi sensitif tak for a long run begitu ya? Mungkin soalan dia kurang jelas di situ. But then that's the question. IPR so mungkin Dr. Natasha boleh explain a little bit of apa itu IPR dan boleh menjawab soalan yang diberikan di dalam live. Sebab saya buat live, so biasanya dalam live saya orang akan tanya pasal braces je. Patutlah diorang dah tahu dah. Ni kena tak ni gigi dan jiwa ni. Boleh kita jawab. Kita jawab satu soalan Okay. So IPR tu maksudnya interproximal reduction, di mana rawatan ni dibuat untuk pemakai braces. So katakanlah kalau macam doktor perlukan ruang untuk betulkan susunan gigi, sama ada doktor buat cabutan ke, IPR ke. So kalau macam nak ruang sikit saja, doktor akan buat IPR, dan dia punya sensitivity tu sepatutnya tak berlaku. Sebab untuk IPR very minimal, sangat sikit, dalam 1 mm untuk setiap gigi tu. Betul. Yang minim ada juga 0.3 sahaja kan. Dan kita ada ukuran dia. Jadi orang yang rasa risau sensitif tu patutnya tak berlaku lah. Sepatutnya tak berlaku. Okay. So harap saya menjawab so don't worry. soalan. Kalau let's say you punya dentist mempunyai your punya treatment plan is one of the treatment plan is IPR, you jangan panik di situ. Katakan okay, nanti gigi saya sensitif ke macam mana. Don't worry about it. Dr. Natasha dah mention tadi, dia bukanlah gigi tu dipotong ke begitu kan. Sebab ada setengah orang dia macam bila doktor kata mungkin explanation in bahasa pasar dia tu agak gerun, tetapi sebenarnya in reality it's not like that. Betul. Kecuali kalau dia datang kat kita tu memang dia dah cakap dah dia sensitif ke. Jadi mungkin kita ada kita punya precaution lah. Betul. Apa yang nak kena buat dulu, mungkin nak kena sapu fluoride kan. Betul. Paling penting untuk tahu dia punya concern juga, dia punya apa yang dia alami. Betul. Okay. So itu adalah soalan kita. Korang tak minum air ke? Minum lah. Dah minum. Betul Fi? Macam Macam penuh lagi. Okay, macam Dr. Natasha, apakah so far lah the biggest challenge yang you pernah face? How long have you been practicing as a dentist, if you don't mind me asking? Since 2017 start posting, dalam 9 tahun. 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun ni. Apa the biggest challenge? Biggest Kalau let's say diberi kepada orang lain tu macam mungkin orang lain pun susah nak handle, ataupun mungkin kepada saya ataupun kepada Dr. Fee susah nak handle, tapi you macam tapi you manage to do it. So apa? Kalau jadi tak nak dah ulang. Macam tu lah lebih kurang. Bagi saya challenge yang saya paling takut lah sebenarnya adalah untuk terima patient yang takut juga. So kalau patient yang takut, tambah-tambah kalau diorang dah remarks kat dalam contoh dalam sistem, patient ni takut tak pernah jumpa dentist. So kita pun dah berdebar. Kita pun dah berdebar sebab nak handle tu very challenging. Kita nak yakinkan, nak dapatkan kepercayaan dia. So usually buyer experience baru tahu macam mana nak handle. Usually I akan offer bagi headphone ke, tengok TV ke, something to distract. So sekarang ni macam baru dapat experience lah. Dr. Natasha ada TV, ada headphone. So that dia tak ada rasa takut sangat. Saya nak bagi dia experience. Sebab saya sendiri pernah jumpa tau patient-patient yang anxiety. Dia memang dah tahu dah dia takut. So dia memang bawa dia punya earphone sendiri, headphone sendiri. Sampai that level dia tak boleh dengar bunyi-bunyi mesin kita ni. Mungkin bagi setengah orang biasa tau. Tapi ada setengah orang kalau yang anxiety ke apa, dia memang tak boleh dengar bunyi bising tu. Betul. Even the idea of going to dental clinic pun membuatkan diorang ada some sort of panic attack or anxiety. Because that thing is actually exists. Dental anxiety adalah part of the satu perkara dalam satu topik lah under anxiety. Even panic attack pun sama ada untuk bahagian dental. Betul. So memang it's very important as a dentist to know a little bit here and there lah about how to handle the patients with all these sort of problems. Okay. Sebab ada juga yang kata sakit beranak tu lagi sakit Ya, daripada betul. jumpa. I pun juga dengar. Betul ke kepada ibu-ibu yang telah melahirkan anak? Beranak lagi sakit. Beranak lagi sakit rasanya. Mungkin macam mana tu? Ada epidural? Mungkin. So
diorang kata macam tu. So saya macam macam takut sangat lah. Takutnya patient ni kan. Tapi tu perkara yang selalu dengar. Betul. Betul I tak, pun doktor? selalu sangat dengar, especially from the mother. So I macam kadang-kadang apa yang saya pernah buat lah, ada sebab I think more than berapa persen daripada patient wanita, especially ibu-ibu yang pernah bersalin, dia akan cakap benda yang sama. So I reverse balik dia punya psychology dengan cakap, kata how many kids do you have? How many kids do you have? Kalau dia dah ada 5-6 orang anak, see you did it. You did that kan? So macam just this one is probably dia punya first time datang. So actually dia boleh manage kalau dia dah berjaya melahirkan anak sebanyak itu dengan dengan selamat dan anak dia pun dah membesar dengan sihat. Jadi benda ni adalah sangat kecil kan, macam tu. So kita yakinkan dia balik semula yang you did one of the biggest challenge being a woman. Apatah lagi benda yang sekecil ini sebenarnya it's like a piece of cake lah sebenarnya. Cik gitu, the piece of cake. So bila macam tu kadang-kadang dia orang ni akan macam, lah aku dah lahirkan 6 orang anak dah kan, macam tu kan. So lama-lama dia pun akan terfikir, okay benda ni is actually nothing, macam tu lah. Ataupun maybe dia macam dapat dengar daripada orang. Orang ni kata lagi sakit daripada Sakit saya kan. Takut-takut. Rasanya tak sakit kot jumpa dentist secantik-cantik ini. Tapi mungkin saya ada berfikir juga kadang-kadang saya try to masuk lah, kenapa dia orang macam kadang-kadang kan orang kan macam bila jumpa dentist dia takut, bila jumpa medical doctor macam biasa je macam tu kan. Kadang-kadang I fikir because sometimes mungkin our human brain akan berfikir bahawa sebagai bila kita sebagai patient kita nganga mulut and kita tak tahu pun sebenarnya dentist tu tengah buat apa dalam mulut kita, and we don't have like mirror untuk tengok, and then tak ramai pun orang berani kan tengok Terbayang-bayang mirror nanti kan. Mungkin dia apa terbayang. Adakah itu punca dia rasanya? Mungkin adakah Boleh itu? jadi. Jadi sebenarnya banyaklah juga yang cakap takut buat dental treatment ni sebab dia terus buat kat situ kan, hidup-hidup dengan waktu sedar. Banyaknya medical kan mungkin waktu ada dia bagi GA ke apa kan. Yang treatment kita ni kalau minor surgery tu terus kan hidup-hidup di Sampai dia minta nak bius hidup kan. Dikoreknya gigi tu hidup-hidup. Jadi orang takut lah saya rasa. Lagi satu orang pun macam tak faham apa explanation daripada doktor pun penting juga kan. Ya, betul. Doktor bagi tahu. Okay, first buat ni so that reassure Dia kan. pun tahu apa yang tengah buat semua kan. So betul lah, cara pemilihan dentist pun penting. Kalau nak pergi klinik gigi mana-mana, sebab itulah kena join doktor yang live ni. Pergilah klinik dia. Confirm dia servis dia tip top ya. So explanation tu A to Z bagi patient faham. Yang tu pun I praktikkan juga. Bagi patient faham all the scenario apa yang akan jadi semua. Lepas tu baru kita mula. Betul. Kan? Betul. Macam mana Dr. Fee pula? Macam mana doktor meyakinkan sekiranya ada setengah patient yang begitu takut, panik, apa semua tu, macam mana Dr. Fee? Adakah pernah melalui Ke doktor lari dulu? doktor pun jadi lagi makin, yalah, sebab sometimes benda-benda macam ni akan mengganggu juga kan you punya mental juga kan. Sometimes as a dentist, sometimes kalau macam takut dia tu yang melampau sangat, yang sampai tiba-tiba dah tercollapse ke dekat situ ke, macam kita yang mula-mula confident jadi kurang confident. Pernahkah Dr. Fee melalui perkara seperti berikut? Mungkin sebab dah lama kita jadi dentist kan. Ada macam-macam patient kita jumpa masa kita kerja kat kerajaan dulu. Banyaklah juga membuat kita kuat untuk handle patient-patient macam ni. Actually patient dekat klinik kerajaan lagi susah tau. Lagi macam-macam kita nak handle compared to dekat klinik private. Sebab kat private ni banyak diorang dah macam Tahu kan? macam datang tu memang Knowledgeable. knowledgeable quite sikit. And then diorang datang pun memang kadang-kadang lebih tahu pada doktor nak buat apa. Doktor saya datang sini nak buat macam ni. Sekarang pula sistem ChatGPT tu. Kau jangan main. Jadi saya tak ada masalah yang tu. Saya ada masalah lain. Saya tak ada masalah dengan patient ada masalah takut ke apa, tak. Saya banyak masalah bila kita tengok dekat TikTok apa semua kan, social media, benda-benda teknologi ni. Kan? Doktor saya nak snap on denture. Saya nak gigi putih macam ni kan. Jadi sekarang nak go to digital dentistry tu yang menakutkan saya sebenarnya. Walaupun dia dah belajar dah. Tak ketak lagi. Soalan-soalan macam tu kan. Macam kadang-kadang kita banyak lagi sistem kita macam old style sikit kan. Tapi sekarang dah go digital, go komputer. Jadi macam-macam permintaan lah sekarang. Patient lagi hebat daripada dulu. Orang nak tampal je kan. Orang nak cabut.
nak cuci. Sekarang permintaan lain-lain. Tak sama macam dulu dah. So yang itu adalah one of your biggest challenge lah. Permintaan patient. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.